Oh, ni tak tinggal kereh. Nampak tu? Ni tak tinggal kereh macam ni. Dengar okey belah sini? Ni tak tinggal kereh. Dia hitam-hitam ni. Ni tak tinggal dah kereh. Dia dah kereh, dia dah mampat jadi hitam. Kalau tak, dia basah-basah je, meleleh sikit. Yang ni, kita ni tak ada apa-apa. Ni kita boleh buang yang ni. Kita cuba sedut jugalah. Kalau boleh buang, kalau tak boleh buang, kadang-kadang dia melekat kat dinding ni kan, kita kena kasih ubat bagi dia cair dulu. Tapi yang penting belah kanan tu lah. Sebab itu pulen tu, biar lama-lama nanti bocor ke gendang tu. Kita tengok nanti tengok balik yang belah kanan tu. Beza kan yang ni dia padat, dia mampat kan. Hingga gendang belakang pun tak nampak. Lalu yang ini, nampak ada putih-putih, lepas ada titik-titik hitam, dia macam akar tu lah. Yang belakang tu gegendang dia. Ni gegendang dia ni. Ni gegendang dia kat belakang tu. Ini kulat-kulat titik-titik, ini kulat yang putih-putih ni. Hitam ke putih ni kulat. Ni macam berair sikit lah sebab kita dah korek tadi tu kan. Ni kita kena sedut sikit, buang sikit, bagi dia bersih sikit baru tahu ubat. Boleh? So nanti kita preferkan barang untuk kita sedut. Kita nanti nak minta Encik isi dulu borang dekat depan lah sebelum kita buat prosedur.